Dia sakit lutut, dia kata aku sakit lutut. Saya cakap, kau makan ni lah. Saya kenalkanlah dia dengan produk ni kan. Cerita ni kau makan ni. Saya sentiasa bawa ni memang ada je. Lepas tu, saya pun kata, bagus ke? Dia kata. Bagus tak bagus tu aku tak tahulah. Tapi aku makan dah baik ni. Kau cubalah. Baikkan. Bukan kita kan, bukan ubat tu. Saya kata Allah yang baikkan. Dengan izin Allah. Dengan niat kita yang baik. Saya kata. Dia pun makan. Lepas dia makan tu, dia kata. Dia makan pun tak banyak. Dia kata, bagus juga normal. Dia kita pun makan lah. Saya pun tak kisah jugalah. Makan juga. Jadi satu hari tu saya pergi rumah kawan saya yang tadi ni. Nak bagi kawan dia lah. Nak bagi satu. Dia rasa benda ni macam mana. Jadi satu hari. Apabila saya datang ke rumah dia. Secara kebetulan mak dia datang. Mak saudara dia datang daripada Muar. Apabila datang. Mata dia buta. Mata dia buta. Tak boleh pijak kaki. Darah tinggi. Batuk tak berhenti. Kata dia. Lepas tu saya pun cakap dengan dia. Makcik makan ni lah. Dia marah saya tau. Dia marah saya, dia kata, sudahlah produk-produk ni semua bohong, dia kata. Aku ni, kalau tak salah saya cakap aku ni pengamal, apa benda lah tu Amway, kata dia. Dah bertahun-tahun, dah ribu reban dia aku habis, tak macam pun. Aku tak nak lah produk lain, aku daya. Mati saya, kau dah makan Amway bertahun-tahun, tapi sakit kau macam-macam ada, saya katakan. Saya tak kisahlah, mati je, saya takut lah orang tua kan. Dia cakap dengan saya, kau jangan bohong aku lah. Tak adalah, saya kata. Okey, sekarang makcik makan je. Saya kata makan benda produk ni. Nanti rasa macam ni. Saya bukan nak jual. Saya nak suruh apa. Bukan saya kata ubat ni untuk makcik makan. Untuk rasa je macam mana produk ni. Betul ke? Kata baik. InsyaAllah lah baik. Saya kata niat kita baik, baiklah. Dia pun makan. Ini kalau batuk aku baik ni, aku order. Dia cakap itu. Saya pun bagi makan. Pukul 6 saya bagi dia. Pukul 6 petang. Lepas tu, saya pun balik. Pukul 8 malam. Dia telefon, anak saudara telefon saya. Dia kata, Norma, dia kata. Memang terkejut lah. Mak usul aku boleh tengok TV lah, dia bilang. Boleh tengok TV, mata nampak. Lepas tu aku tuang nasi kat pinggan dia, kata dia. Dia boleh nampak. Saya terkejut tau. Betul hebat juga ni. Patutlah saya kata. Baru saya terperasan penyakit yang ada pada badan saya ni pun memang dah tak ada dah. Tapi saya tak perasan. Baru saya teringat dia gitu. Betul macam percaya tak percaya. Betul ke? Saya kata, betul memang dia. Besok pagi pun gitu juga. Dia kata batuk dia start daripada 10 malam sampai ke pagi. Dia batuk, dia kata kan. Tak berhenti. Bangun malam kencing banyak kali. Lepas tu saya kata, besok pagi, malam tu dia nak tidur, anak saudara dia tu tunggu dia tau. Tunggu. Dia kata mak usul dia tak batuk. Tak batuk sesekali je. Dia dengar. Lepas tu bangun pagi, dia pergi ambil air, kaki dia tak terasa sakit. Dia boleh buang air, melabu banyak dia tu. Lepas tu dia pergi makan sarapan pagi dekat atas meja. Dia nampak lontong tu, kata dia. Nampak jelas. Hebat juga ni, betul ke? Okey lah, tak apalah. Dia kata kalau baik ni batuk aku ni, aku order. InsyaAllah. Alhamdulillah, dia kata ini semua Allah punya kuasa. Kita hanya berusaha kan. Saya kata kan maksud kita ni berusaha selagi kita ni ada nyawa. Saya kata ada keinginan untuk sembuh, carilah produk. Yang makan tu, yang tak dah bertahun-tahun makan tak baik tu, Allah tak izinkan lagi. Saya kata, ini Allah dah izinkan kan produk Nutrika ni, saya kata. Ayolah, dia katakan. Dia pun balik. Bagi anak dia pun order lah. Order tadi. Order 2 kotak. Dia pun makan. Anak saudara pergi juga. Aku nak berjalan, kata dia. Nak berjalan pergi rombongan. Dia memang kuat berjalan. Kaki aku sakit macam mana? Saya cakap dengan dia. Kau makanlah ni. Dia pun beli produk ni. Dia makan malam tu. Kalau kau tak tahan sangat sakit, kau makanlah ubat. Saya kata, saya kata kan. Kau makan je painkiller. Siap pergi farmasi ni. Beli painkiller ni. Saya pun jalan lah. Dia pergi. Lepas tu, dia makan malam tu. Dia tak makan pun painkiller tu. Besok pagi dia berjalan. Dia berjalan, lepas tu dia kata, Norma, Alhamdulillah Norma, kaki aku baik. Dalam bas dia promote lah. Sampai hotel dia promote lah. Jadi di sinilah ya. Di sinilah timbul rasanya saya sahut panggilan Puan Zarina ni. Terima kasih pada Puan Zarina yang selalu bakar semangat saya. Walaupun saya tak nak buat. Asalnya memang saya tak nak cari duit lah. Malas kan. Saya cuma nak makan produk. Sebab saya, siapa pun jual produk dengan saya akan beli. Sebab saya ni pesakit kanser. Walaupun saya ada kanser, saya tak buat apa-apa. Saya tak buat kemo. Saya tak buat apa. Sekarang ni, saya makan macam-macam. Produk yang macam inilah.
Last ni saya jumpa produk Nutrika ni yang memang hebat lah saya rasa. Alhamdulillah. Orang buta pun boleh nampak. Kanser saya pun Alhamdulillah lah. Tak ada rasa. Tak ada sakit macam dulu lagi kan. Alhamdulillah. Saya sakit kanser. Memang nak operate dah tu hari. Doktor perlukan RM10,000 tadi. Saya tak nak. Dia kata saya tak nak. Saya tanya doktor, boleh baik ke kalau operate? Kalau kemo? Doktor pun tak boleh bagi jawapan. Saya kata kalau tak ada jawapan, saya tak mau operate. Saya dah buat appointment lah. Doktor nak operate, saya kata saya postpone. Jadi saya buat cara macam ni lah. Saya makan produk-produk yang memang kila-kila lah. Memang mahal lah kan kata. Yang baik-baik lah. Maksud saya mahal tu baik lah. Jadi saya makan-makan. Nampaknya Alhamdulillah. Saya pengidap kanser ni dah lebih 10 tahun. Alhamdulillah, saya pergi buat check up, tengok kan tak ada. Kanser saya cuma sikit je, biasalah. Kadang-kadang kita makan, orang kanser ni sebenarnya jangan salah makan. Sebab kanser tu dah aktif, bila kita dah jadikan dia, kita makan produk yang baik-baik, dia kurang aktif, dia tak aktif. Bila kita satu hari kita cari makan yang beraktif, dia terus cari. Jadi saya tak takut pun. Bila saya sakit lain, saya makan Nutrika, saya lega. Alhamdulillah. Terima kasih Nutrika dan terima kasih Zarina yang punahkan saya produk ni. Walaupun saya tak nak apa-apa kan, tak nak cari duit apa semua, tapi dengan makan, dengan saya kongsikan pengalaman saya makan baik, kongsikan dengan kawan saya pun dapat feedback yang baik. Ni baru pagi tadi ni saya telefon anak saudara saya yang sakitnya kakinya 2-3 bulan sekali inject. 2-3 bulan inject. Jadi saya bagi dia makan ni, 2 hari lepas saya telefon dia, hari tu, selepas dia makan 2 hari, dia kata kaki dia dah boleh bengkok dan dia boleh jalan tak payah pakai tungkat. Dia pakai tungkat sama, dia dah sakit lebih 5 tahun. Anak-anak dia beritahu saya tadi kan. Jadi kaki mak dah boleh jalan, dah tak sakit sangat, sakit jugalah, biasalah kan. Dah 5 tahun sakit. Jadi dia pun makanlah terus. Dia sekali beli tu lagi dia belilah. Lepas tu saya suruh dia buat lagi beli. Dia beli juga. Alhamdulillah. Suami dia pun sakit jantung. Saya kata makanlah. Anak dia yang sakit kaki pun dah baik. Alhamdulillah. Ini pengakuan dia. Tak ada dia punya WhatsApp kat saya kalau saya nak tunjukkan kan. Alhamdulillah. Nampaknya produk ni memang luar biasa. Yang lagi satu tu saya jumpa orang Singapura. Memang saya tak kenal. Masa tu saya nak hantar Puan Zarina balik naik bas station tu. Tunggu dia duduk terhege-hege duduk situ dengan kaki yang sakit. Saya tanya dari mana, dia kata Singapura. Kenapa tu kaki? Biasalah dah tua dia bilang. Kenapa makan produk apa? Ada makan ke? Saya kata makan produk. Ada macam-macam aku makan. Saya pun apa lagi lah. Tunjuk produk apa? Cubalah yang ini. Bagus ke dia kata? Saya kata insyaAllah bagus. Saya kata kan saya ni sebab saya berani cakap bagus sebab kaki saya baik. Alhamdulillah saya makan kaki saya baik. Saya pun kaki sakit ni duduk. Semayang pun pakai duduk saya kata kan. Betul ke dia? Betul tak betul tu bukan kita punya hak bercakap. Tapi saya baik. Allah izinkan kita dengan makan produk ni lah yang saya baik. Alhamdulillah saya kata kaki saya. Memang sakit lutut. Semayang pun duduk atas kursi dulu sebelumnya. Lepas tu makan ni baik. Bolehlah dia kata. Dia pun bolehlah. Lepas seminggu dia balik, dia telefon saya. Mama aku boleh berdiri dia kata. Dalam LRT berapa lama aku berdiri. Aku tak ingat pun aku sakit kaki. Wah, aku turun tangga pun kata dia tegak je. Dulu menyengit dia bilang kan. Okeylah. Bagus ni nama. Dia order 14 kotak babe. Aku nak lagi yang tu minggu Jumaat depan aku turun kata dia. Okey, saya pun belilah. Jadi saya kat sini, hebat saya kata ubat dia. Saya kata dalam pada sinilah pun saya pun rasa macam bagus ni. Dalam tak sengaja kita, selain pada kita, niat saya ni tadi memang niat untuk menolong orang yang sakit. Orang sakit, orang sihat, orang boleh cari duit. Jadi saya tak langsung saya tak ingatlah, saya memang tak pandai apa-apa. Cuma Puan Zarina yang anukan saya punya. Jadi pun, Kak, akak punya ada 1,000 lebih Kak. Ya kena. Saya tak percayalah. Ya Kak, itu akak boleh. Saya buat dia pecah lagi. Saya masuk lagi. Saya beli lagi 12 kotak. Gitu. Inilah nampaknya saya rasa lah memang produk Nutrika ni memang hebat lah. Jadi saya belajar lah sikit-sikit. Lalu kumpulan apa tadi? Grup 99 ni. Zarina, terima kasih akak ucapkan banyak membantu akak walaupun akak tak buat sungguh-sungguh tapi dalam